Kapal yang terlibat ialah kapal SS Fort Steichen yang berangkat dari Birkenhead, England, kemudian singgah dekat Karachi atau sekarang Pakistan dan akhirnya berlabuh dekat pelabuhan Bombay. Kapal wap buatan Kanada seberat 8,000 tan ni kepunyaan British Ministry of War Transport. Muatan kapal ni sangatlah berisiko sebab dia bawa 300 tan TNT, kapas mentah yang mudah terbakar, 1,395 jongkong emas yang sekarang ni mungkin bernilai lebih kurang 1.21 bilion US dollar dan beberapa bahan kimia yang lain. Yang memburukkan keadaan, anak kapal ni boleh susun kapas tu dekat bawah TNT, Mat. Memang mantap susunan dia orang. Pada tengah hari 14 April 1944, masa dalam proses punggah barang, pekerja pelabuhan nampak ada asap keluar dari ruang kargo kapal. Diorang panggil bomba, tapi masa tu tak ada seorang pun tahu apa yang ada dekat dalam kapal tu. Makin lama, kebakaran dekat ruang kargo tu makin merebak. Tepat jam 4.07 petang, berlakunya satu letupan besar yang menggegaukan seluruh pelabuhan. Letupan yang pertama ni dah musnahkan seluruh kawasan sekitar kapal tu berlabuh dan bunuh semua orang yang ada dekat situ. Kesan gelombang tu pula dah pecahkan kaca tingkap sejauh 12 km radius dan asap hitam tebal penuh dekat langit. Tak lama lepas tu, kapal tu meletup lagi sekali yang kemudiannya menjadi punca kapal-kapal dan gudang-gudang yang ada dekat pelabuhan tu meletup sekali. Kejadian ni dah mengorbankan 1,300 orang dan menyebabkan lebih 3,000 orang cedera parah. 12 kapal yang berhampiran dengan kapal SS Fort Steichen ni pun hancur. Letupan ni juga dah menyebabkan kebakaran besar dekat seluruh kawasan pelabuhan di mana banyak gudang, pejabat dan rumah pekerja hancur musnah. Peristiwa ni juga dah menimbulkan keresahan tentera British sebab asalnya diorang ingat ini serangan tentera Jepun.